Aaron baru sahaja bekerja sebagai pembantu tadbir di sebuah syarikat. Pendapatan bulanannya ialah RM2,500 sebulan. Dia merancang untuk menguruskan keuangannya dengan bijak supaya dapat menyimpan wang pendahuluan untuk membeli sebuah motosikal bagi memudahkannya pergi ke tempat kerja. Jadual 1 menunjukkan jumlah perbelanjaan bulanan Aaron. Okey. Ni bahagian sewa bilik 600, makanan dan minuman, pengangkutan awam, bil utiliti dan internet, hiburan dan rekreasi, bayaran pinjaman pendidikan. Okey, jika Aaron ingin menyimpan 20%, dia nak menyimpan 20% daripada pendapatannya setiap bulan untuk membayar wang pendahuluan itu. Adakah dia mampu untuk berbuat demikian? Berikan justifikasi. Jadi kita kira. Mula-mula kita tengok dulu 20% ni banyak mana? Okey, tengok. 20% ni banyak mana? Kiralah 20% daripada pendapatan dia berapa? Pendapatan dia berapa? Pendapatan dia berapa? 2,500. Okay, so kira 20% daripada 2,500, awak akan dapat 500. Okey, ini simpanan dia. Kita nak tengok aliran tunai dia pula. Mampu tak dia nak simpan ni? Okey, tengok aliran tunai dia, pendapatan. Tengok aliran tunai. Pendapatan dia 2,500, tolak dengan semua belanja. Tolak dengan semua belanja 600. Belanja dia tak? Lagi 520. 150, tolak semua. Tolak 350, tolak 250, tolak 200. Okey, berapa baki? Berapa baki? 430. 430. Jadi mampu ke tak mampu? Mampu ke tak mampu dia nak menyimpan 500? Tidak Mampu. Tidak mampu. Okey, alasan? Alasan dia gapo nak ayat? Apa dia? Baki pendapatan tidak mencukupi. Baki aliran tunai RM430 kurang daripada 500 ataupun awak nak ayat baki kurang baki 430 kurang dari 500 ataupun eja, awak nak eja boleh kurang tu. Nak buat simbol boleh, nak eja pun boleh. Ada lagi tak alasan lain yang awak boleh guna? Asal logik dah, alasan dia asal logik berdasarkan pengiraan awak, semua dia terimalah. Okay, markah, 3 markah. Satu markah berada di sini. Markah yang kedua di sini. Dan tidak mampu dengan justifikasi yang awak bagi tu 1 markah. Kena dua-dua betul untuk dapat 1 markah terakhir.